Anwar, kalau satu benda yang Datuk Seri boleh buat adalah kembalikan GST. Kembalikan GST. Tak payah panggil GST, panggil apa pun boleh lah. Panggil X-Tax ke, apa itu? Fair and Equitable Tax. Panggil apa benda, Madani Tax ke, tak apa. Because why? Kalau tidak, asas kita tak cukup. With due respect, sir, kita punya cukai, kita punya asas cukai ni tak cukup. Ya, tak cukup. Pendapatan kita tak cukup. Saya kata, what if something happens? Macam COVID, sekarang dah terjadi dah. Perang di Asia Barat. Saya kata, you cannot cover dengan SST. Dulu masa Wan Eng mansuhkan SST, Tun Mahathir mansuhkan SST, saya dulu cakap kewangan bagi pembangkang. I pleaded dengan Tun Mahathir, dengan Wan Eng, tak apa, yang janji ni tak perlu ditunaikan. Jangan mansuhkan GST, because you will feel the pain later. So, apa yang saya nak cakap dengan ringkas, jawab dengan ringkas adalah jangan politikkan pengurusan ekonomi negara. Just because the end kita buat dulu, janganlah sebab itu jangan buat benda yang betul. Jadi saya merayu kepada X hari itu, saya kata please do this now. Sebab setahun dua lagi, Datuk Seri akan start fikir pasal election and you won't do it. Tapi malangnya tidak ada keberanian untuk melaksanakan.